So hi, Assalamualaikum. So hari ni saya nak share macam mana kita nak masuk dalam sistem SSTM baharu dekat MOIS. Okay, ID ni MOIS. So first kali kita login macam biasalah. Okay, masukkan IC cikgu and then masukkan password. Okay, bila dia keluar dashboard ID me, first kali kita pergi pada aplikasi. Okay, and then tekan pada pengurusan murid. Okay, dia akan keluar tab baru. So dekat sini pastikan dekat atas ni bila cikgu klik, dia akan ada peranan pengguna, ada dua. Kalau macam saya guru kelas, dan klik yang kedua dia ada pelapor sahsiah. So kita nak laporkan sahsiah, kita klik pada pelapor sahsiah. Cumanya cikgu ada isu, ada sesetengah cikgu kalau dia masuk, dia hanya ada peranan pengguna dia guru kelas sahaja. Tak ada pelapor sahsiah. Kalau nak pelapor sahsiah ni wujud, so cikgu kena PM GPKH masing-masing lah. Sebab hanya pentadbir, setakat yang saya tahulah, hanya pentadbir yang boleh meletakkan peranan kita. Saya pun pada asalnya tak ada pelapor sahsiah, tapi lepas kita PM, bila diletakkan kita pada peranan pelapor sahsiah, kita barulah boleh melaporkan sahsiah pelajar. Klik pada pengurusan sahsiah dan klik pada pengurusan amalan baik, dan kita tambah amalan baik pelajar. So dekat sini bolehlah type nama murid-murid. Contoh macam saya nak type nama Fadilah, nanti keluarlah list nama anak-anak murid cikgu, dan cikgu boleh tambah amalan baik pelajar.